Selepas 10,000 patient visits, ni soalan yang I harap parents tanya lebih kerap. Soalan nombor 1, Doktor, what should I watch for next? Bukan apa yang salah sekarang, tapi apa yang akan datang lepas ni. Yang tu yang tolong you all spot masalah lebih awal. Soalan nombor 2, how do I know if this is normal range? Ramai parents nak kepastian. Saya lagi suka bila diorang tanya pasal range. Sebab anak berkembang dalam range bukan hanya satu angka. Soalan nombor 3, what can I observe at home that would help my next visit? Parents yang paling best, diorang datang prepared. Notes, video, pattern. Soalan nombor 4, when should I worry? Ya, tanya terus terang. I'd rather bagi tahu you bila nak risau daripada you teka sendiri. Soalan nombor 5, is there anything I'm doing that's making this worse? Soalan yang berani, susah nak tanya. Tapi jawapannya selalu yang paling berguna. Save this, bawa masa next visit. Tak semestinya dengan saya, mana-mana doktor pun soalan ni tetap membantu.